Mamang, nak tanya sikit boleh? Saya. Saya ni, kalau ikutkan barang umrah saya semua dah kira cukup lah. Tapi saya tengah fikir sekarang, seluar jeans saya boleh bawa tak pergi sana? Okey, kalau kita pergi umrah atau haji, kita tak digalakkan bawa seluar jeans. Sebab apa? Sebab kita kena pakai seluar cotton untuk kita lebih selesa, sebab banyak aktiviti fizikal bila kita buat haji ataupun kita buat umrah. Macam dekat butik El Maya, kita ada few collection untuk seluar cotton. Okey, yang pertama kita ada seluar cotton yang lembut dan juga seluar cotton yang keras. Untuk seluar cotton yang lembut, kita ada seluar Japanese cotton dan juga cotton biasa dan juga seluar cotton untuk plus size. Yang seterusnya, untuk seluar cotton keras ada saiz S sampai 6XL dan ada color putih, hitam dan juga color brown. Jadi kalau kita nak buat umrah, nak buat haji, macam adik nak buat umrah nanti, kalau boleh jangan pakai seluar jeans, kena pakai seluar cotton. Untuk apa? Untuk bagi kita selesa sepanjang kita buat ibadah umrah kita nanti. Itu sahaja. Assalamualaikum.